Ahya Rashid mempunyai ketinggian 1.69 meter. Asalnya dia merupakan anak petani dari kampung Permatang Kong, Jitra, Kedah. Sewaktu sekolah rendah, dia mula mengasah bakat bola sepaknya bersama rakan-rakan di bendang bapanya di belakang rumah, terutamanya selepas musim menuai. Walaupun permukaan sawah terdapat batas, berselut dan tidak rata, ia secara tak langsung membantu Ahya menguasai skil kawalan bola dan gelecek. Bakat Ahya mula dikesan di Akademi Kenari Kid Kedah sekitar tahun 2005, yang mana dia baru berusia 6 tahun ketika itu. Mengenai pendidikan, Ahya merupakan bekas pelajar SK Seri Muda, SMK Mergong, SMK Tunku Anum Tunku Abdul Rahman dan SMK Datuk Syed Omar. SMK Mergong menerusi FC Mergong turut melahirkan pemain terkenal seperti Farhan Abu Bakar, Farhan Roslan, Ifwat Akmal dan Hidir Idris. Namun ternyata Ahya sendiri memang memiliki bakat semula jadi. Ini kerana dia sudah mewakili daerah Kubang Pasu sejak darjah 3 lagi dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Kedah, dan semasa tingkatan 3 Ahya mewakili Kedah ke kejohanan Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Selain itu, dia pernah dihantar menjalani latihan di England bersama klub Cardiff City pada 2015 selama sebulan. Antara lain adalah seperti berikut. Mengenai fakta menariknya, Ahya merupakan peminat kereta berjenama Audi. Jika tidak menjadi pemain bola sepak, cita-cita asalnya ingin menjadi polis. Mengenai personaliti, menurut isterinya pelakon Eka Farhana, Ahya adalah seorang yang easy going, kelakar dan sweet. Selain seorang yang sangat menghormati orang tua serta manja juga orangnya. Jangan tak tahu, Ahya juga suka menyanyi di waktu lapang seperti yang diakuinya. Pada 2018, dia dan penjaga gol Farizal Marlias pernah tular menyanyikan lagu I Love You, I Miss You, nyanyian asal UK. Disebabkan nyanyian mereka lagu UK itu menjadi fenomena hingga Emmy UK cadangkan Ahya dan Farizal buat rakaman semula lagu itu dalam versi studio. Dalam pada itu difahamkan Ahya memiliki sebuah kereta jenis Mercedes-Benz C300. Dalam arena bola sepak, Ahya merupakan penyokong pasukan Liverpool dan mengidolakan Neymar. Pada 2021, TMJ mendedahkan bahawa Ahya pernah dikenakan denda RM15,000 oleh JDT kerana pernah sekali lewat hadir latihan susulan polisi tegas kelab itu. Pada April 2025, dalam satu temu bual, Arif Aiman telah menyenaraikan Ahya sebagai pemain terbaik dari segi kelajuan di Liga Super 2024 dan 2025. Selain Ahya, Arif Aiman memilih Bergson untuk kaki kanan terbaik, Safawi pemain kaki kiri terbaik, Matthew Davis untuk stamina terbaik dan Juan Muniz dari segi kepintaran. Mengenai percintaan Ahya dengan Eka Farhana, menurut Eka, kisah mereka bermula apabila Ahya DM Eka di Instagram. Bagaimanapun, hubungan jarak jauh telah bantu pasangan ini fokus pada kerjaya masing-masing. Majlis resepsi mereka diadakan di Derdana Langkawi Resort and Beach Villas dengan kos lebih RM100,000 sebagaimana pendedahan perancang perkahwinan mereka. Kek perkahwinan pula ialah kek Belgium seberat 15 kg, bersaiz 20 inci dan bernilai mencecah RM3,500 seperti didedahkan pembuat keknya itu di TikTok. Mengenai perancangan selepas berkahwin, kata Ahya dia menyasarkan mahu bermain di luar negara untuk musim akan datang. Selain itu, dia juga bakal memulakan perniagaan. Antara lain, mungkin ada yang belum tahu, anak bongsu daripada 7 adik-beradik ini lahir dalam keluarga aktif sukan. Abangnya Rafdi Rashid merupakan bekas pemain bola sepak Kedah, Perak, Perlis dan Sarawak serta wakil negara ke Olimpik 2000. Namun kini berkhidmat sebagai jurulatih. Kakaknya Nur Rashidah Rashid atau dipanggil adik bermain bola sepak sejak 2007 dan pernah mewakili negara. Namun selepas tidak tersenarai
dalam skuad kebangsaan ketika usia 19 tahun. Dia beralih ke sepak takraw sebelum menang pingat perak sepak takraw wanita di Sukan C 2017. Seorang lagi abang Ahya iaitu Abdul Rafiq pernah wakil negeri dalam gimnastik. Dalam pada itu, abangnya Rafdi Rashid itu adalah individu yang memperkenalkan Ahya ke bola sepak dengan menghantarnya ke Akademi Kenari Kid sewaktu Ahya masih kecil.